Tip kena teman suami bila makan. Isteri wajib teman suami ketika makan. Kalau tak, suami makan dengan syaitan. Syaitan akan hasut suami suruh cari lain. Yang boleh teman dia makan. Betul tak? Jadi ada khabar kalau suami makan, wajib isteri itu duduk tunggu situ. Kalau tidak, syaitan akan hasut suruh nikah seorang lagi yang tunggu suami makan. Jawabnya tidak betul. Dan betul. Benda yang tidak betul iaitu tidak betul perkataan syaitan akan suruh cari lain. Suruh nikah ramai ni bukan syaitan, nak diri kita sendiri. Kerana nikah ini dibenarkan syarak. Nak syaitan akan suruh yang tidak dibenarkan syarak. Nak yang betulnya tadi, bila suami makan, temankan suami. Ni yang orang tak buat lah ni. Nak suami makan dapur, bini tengok raja lawak luar. Kau duk suka juga, suka. Laki duk makan kejut, dengar suka. Faham tak? Laki tanya anak, benda bunyi gitu dek. Mak tu suka. Tengok ustaz enjing. Kejut tu lelaki dengar mak suka. Macam ayam api suka. Jadi duduklah dengan suami. Suami kita tu, duduk dan makan bersama kalau boleh. Bila siap makanan, panggil suami daripada dalam bilik. Jangan laung, pergi panggil dia, jepuk. Nak tengok cara melayang, tengok hotel-hotel 5 bintang. Faham tak? Orang jepuk tak? Dengan tunjuk tangan. Nak pakai bow. Tak? Tu benarnya suami isteri tu buat rumah. Bila siap makanan, jepuk dia kehormat, panggil tangan pula. Hotel 2 bintang tak ada lah, hotel tiung tak ada. Mana tak? Mandarin Oriental. Tangan tak sini boh, suruh makan. Jepuk telur akak pula. Tu cara suami isteri. Tapi tak ada dah. Yang ada tinggal cara ni digunakan di hotel-hotel. Nampak tak? Ada hotel-hotel pakai panggil gitu. Cik Mak, nasi siap. Ada? Tak ada. Memang buku gulung tika hotel tu. Dan bini kita ke mana? Bang nasi siap dah deh. Nak makan tak? Panggil tu, laki tengah berok, kejut. Nak. Pergi panggil lah suamimu kata, syurga neraka di tangan suami. Pergi panggil lah, masuk dalam bilik kat mana suami kita ada. Kalau suami kita ada dalam bilik, pergi panggil lah. Suami kita duduk luar basuh kereta pergi. Suami duduk baiki break bawah kereta, masuk bawah kereta. Waktu break dia. Nak. Bawa dia jalan sama ke tempat makan. Tolong tarik kursi, suami duduk dan basuh tangan suami. Jangan beri suami yang basuh. Suami Allah, nak kita basuh. Jangan tangan duduk sini pergi basuh dah atas baju. Nak. Lepas tu jemput makan bang. Tengok dia makan, lepas dia makan kita minta izin makan. Nak, kita khabar mana tak sedap, tak kena, minta maaf lah. Nak, tu cara dia. Suami jadi seronok tak? Seronok. Sebab tu suami suka makan di restoran-restoran. Sebab layanan dia memuaskan. Minum air apa bang? Restoran betul tak? Tapi di rumah air mending, noi. Buatlah air apa? Buatlah tahu dah air dia, kopi ke teh? Dah. Kalau buka restoran, bini kita pelayang balik awal. Nah, memang tak lakunya. Lepas tu teman dia makan, tengok dia. Tengok lauk mana dia ambil. Kita buat itu gula lanah, gula ketang, ikan goreng, kuah ikan singgang. Tak. Hak mana dia banyak ambil. Kita tanda dengan buku. Nak. Mana dia suka benda tu. Lain kali kita buat lebih benda tu. Itu cara dia. Nak. Ni isteri masak. Hak mana dia suka. Hak tu dia masak. Tu lelaki tak akan. Duduk tengok. Nah.